Sama juga ke KWSP isteri, tapi penama dah letak nama anak-anak. Adik-beradik isteri tak dapatkan. Okey, yang pertama berkaitan dengan faraid. Sekiranya ketika isteri ni meninggal, dia masih ada bapa dan dia ada anak lelaki. Jadi adik-beradik dia memang tak layak lah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya yang kita letak sebagai penama ni, dia hanya sebagai pentadbir saja. Sebagai contoh, katalah waktu isteri meninggal, dia ada suami, dia ada anak lelaki dan dia ada anak perempuan serta mak ayah. Katalah dia letak hanya nama anak lelaki dan anak perempuan saja. Walaupun dia letak dua orang anak ni saja, mereka yang terima ni adalah sebagai pentadbir, bukan sebagai penerima duit tu secara mutlak. Sebab dia masih tertakluk kepada faraid. Jadi bahagian suami, mak dan ayah dia masih perlu anak-anak serta dua anak ni, dua anak yang terima duit ni dia masih kena tanya suami dan mak ayah si mati lah. Sama ada setuju ke nak bagi ikat pada mereka ni yang sebagai penama ni. Tu yang isu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita letak pada anak-anak ni sebagai penama, andai kata meninggal pada waktu meninggal tu anak-anak tu masih bawah umur. Kes yang pengalaman saya uruskan, KWSP tak benarkan duit tu untuk dikeluarkan. Dia kena tunggu duit tu sehingga 18 tahun ke atas. Sebab tu isu yang ketiga ni sebagai nasihat saja, tak semestinya ikut. Digalakkan letak penama ni adalah orang dewasa. Sebab sebagai contoh, yang ni sebab yang tanya ni mungkin isteri. Mungkin untuk suami lah. Sekiranya dia letak penama tu untuk anak dia. Memang dia nak letak, dia nak bagi dekat anak. Tetapi apabila meninggal, contohlah dia ada isteri juga. Isteri tak dapat nak keluarkan duit tu. Sekiranya dua anak ni adalah bawah umur. Kena tunggu anak ni 18 tahun ke atas. Banyak dah yang saya ada kes yang macam ni. Jadi terpaksa tunggulah, tak boleh nak buat apa. Jadi sebab tu isu yang ketiga tu, renung-renungkanlah. Kalau nak letak penama tu, anak bawah umur. Kena hati-hatilah. Itu saya punya perkongsian lah. Mungkin panjang sikit lah.